Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya tanya, dengar tak suara saya? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita bersyukur pada Allah. Pagi tadi kita telah belajar tentang ilmu amri atau perintah, ya. Ilmu nahi, tegah. Okey. Hari ini kita nak belajar tentang istifhami. Okey, alhamdulillah, istifhami. Clear suara saya? Alhamdulillah. Cik Kamaruddin clear? Istifhami, ya. Okey. Sebelum tu, tuan-puan, saya nak pendengarkan tuan-puan. Cuba dengar betul, adakah suara bacaan Quran ni dengar, ya, ataupun tidak dengar, ya. Saya nak dengarkan. Ini adalah ayat-ayat yang telah kita pilih yang berkaitan dengan amri, nahi, talabi dan sebagainya. Nanti besok bila kita habis besok belajar tentang talabi, insya-Allah kita akan pendengarkan bacaan ni dan tuan-tuan akan dapat faham, oh ini ayat talabi dan sebagainya. Okey, dengar dulu, ya. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Okay. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. Okay. Dengarlah. إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. Okay. Okey, dengar dulu Ustaz, ya. Okey, alhamdulillah. Itu ayat berkenaan dengan adat, ya. Ayat adat bilangan. Itu ayat mahalliyah. Okey, itu mahalliyah, ya. Okey. Itu munada, ya. Ya Rabbana. Okay. 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 Elok tak dengar? Okay. Itu dalam balaghah tu ada nama tu. Ya, okey, yang ni pula, ya. Bila saya sakit, dia ubat saya. Itu ada ilmu dalam balaghah tu. Okey, ini pula. Okey, ini pula. Itu as-sa'ah dengan as-sa'ah, ya. Satu makna, satu perkataan, dua makna, ya. Kita dah belajar kan? Itu dalam bab tu. Kau tanya tak ingat tu.
Okey, ini هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب yang ni pula. إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق Ni darbar riqab, pukul leher ya. Itu sababiyah. إما فداء حتى تضع الحرب أوزارها Okey, ini pula. أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم Ini yang ولا تجسسوا ini yang kita belajar tadi. ويغتب بعضكم Ya, nahi. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه Okey. تنازعون فيها كأسا لا لكم فيها ولا تأثيم Okey. Okey. Okey, boleh dengar bagus tak? Dengar? Okey. Kalau boleh dengar, maknanya kabel yang kita pakai ni adalah very strong kabel ya, yang menghubungkan antara dia dengan telefon, dan ia adalah wireless. Dia tidak pernah pakai, dia tak perlu pakai kabel, tapi it is wireless dan dia built in ya. Jadi kalau tuan-tuan rasa dengar, jadi saya tak payah ubah lagi kabel ya. Tak payah ubah lagi. Ya, alhamdulillah ya. Tengok lagi satu rakaman yang kita buat. وماء مسكوب وماء مسكوب Okey. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا Okey ni. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا Itu iktibar ma sayakun ya, ingat ya. Dalam mahaliyah ini. فالتفت الساق بالساق Okey. Itu pun ada ilmu. ربك يومئذ المساق Itu sajak ya. Okey. بشرهم بعذاب أليم Okey. Bawasyirhum bi'adzabin alim. Gembirakan mereka dengan azab pedih. Itu yang akhir sekali. Didiyah. Ya, tuan-tuan, tuan-tuan akan diulang supaya jadi biasa. Yang akhirnya jadi luar biasa. Jadi yang luar biasa tetap dah jadi biasa. Tuan-tuan jangan takut. Jangan takut ya. Tuan-tuan jangan takut. Saya kena cepat sikit mengajar ni sebab nak kena makan tengah hari. Hari ni lauk kepala ikan ya. Tuan-tuan ya. Isteri sedang serve tu. Ya, pagi tadi tengah hari ni ada orang hantar kepala ikan. Allahu Akbar, sedapnya. Okey. Tuan-tuan dengar je lah kan. Okey, waalaikumsalam. Gurau-gurau. Okey. Tuan-tuan, okey. Sekarang ni tuan-tuan kita belajar istifham. Saya sedang memilih ayat-ayat Quran yang ada tajuk-tajuk yang kita telah belajar, istifham, lepas tu tajuk yang nida ya, dan di pelbagai tujuan. Ya, kalau tuan-tuan tengok di sini, setiap tajuk dia ada 8 tajuk kecil. Umpamanya al-amri, ya, al-amri ada 8 ya. Ada 8 ya. Ada 8 tajuk. Al-amri ada 8. An-nahyi 1 2 3 4 ada 8. Jadi tuan-tuan gambarkan, an-nahyi 8, al-amri 8, al-istifham lebih kurang 20 jenis istifham. Jadi kali semua tu saya kira lebih kurang 350 jenis ayat dalam Quran. Bukan 48 tajuk. Jenis-jenis dia 350 semua. Tuan-tuan agaknya boleh tak? Nak belajar tadi? Boleh tak? Kalau katakan istifham pun ada lebih kurang 29 istifham ni. Paling banyak ni istifham ni. Nanti kita teroka kejap lagi. Apa dia
sebab apa Tuhan guna istifham untuk nak menyampaikan risalah dia kepada hamba dia? Kenapa dia pakai istifham? Tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, hari ni kita belajar tajuk istifham. Dan istifham semua sekali ada 28 jenis. Kalau an-nahyu ada 8 jenis. Ya, kalau al-amru ada hanya beberapa jenis saja. Tapi al-istifham ada 28. Dan saya ambil di sini hanya 13 saja. Jadi separuh saya ambil. Jadi separuh 13 dari 28. Okey, jadi tuan-tuan, please bear in your mind that it is not easy lesson to learn. This is very difficult. But how difficult it is, because your brain and your mind lebih lagi complicated untuk bandingkan dengan ilmu yang ada ni kan. Jadi kita boleh faham sebab Allah Ta'ala jadikan kita ni insan yang hebat, ya, hebat, sempurna. Oleh sebab itu, kalau siapa yang gagal belajar, maka dia sebenarnya gagal dalam kehidupan dia. Bukan ilmu tu gagal, kita gagal. So please tuan-tuan dan puan, be positive. Ya, maju ke depan. Hari ni hari COVID yang keberapa tak tahu dah. Kita ambillah peluang untuk belajar. Ini nasihat Ustaz. Ambil peluang untuk belajar. Ya, duduk di rumah belajar. Ya, tuan-tuan mungkin tak ada sempat nak pergi sekolah pondok macam saya dulu. Tak sempat nak pergi sekolah Arab macam saya dulu. Tuhan Allah Ta'ala dah hantar saya pergi sekolah pondok, sekolah Arab, sampai sejauh-jauh mana pergi belajar untuk belajar ilmu. Dan balik di sini Allah Ta'ala bagi saya nombor telefon, iPhone pula tu, dan boleh mengajar tuan-tuan. Apa lagi? Ambillah peluang selagi peluang ada. Okey, istifham maknanya minta nak tanya. Kalau kita kata, boleh tak tunjukkan saya di mana rumah imam Masjid Negara? Boleh tak? Boleh tak? Itu pertanyaan. Ya. Adakah awak ni imam Masjid Negara? Adakah? Okey, adakah tu maknanya soalan. Ya, okey. Jadi istifham ni iaitu jenis insya' talabi. Okey. Dan asal dia talabul ifham, menuntut kefahaman, wal istifsar, dan penjelasan. Lima arifati syai'in majhul, untuk mengetahui sesuatu yang dia tidak tahu. Ya, di kalangan orang-orang yang bertanya dan juga orang-orang yang kena tanya. Okey. Benda yang orang yang bertanya tu dia tak tahu, dia nak tahulah. Okey, kalau orang yang kena tanya tu tahu, dia jawab. Okey, jadi dalam Al-Quran, istifham ni dia memakai 11 alat. Tujuan dia 29. Saya pun seram nak cakap ni. Alat dia 11. Tujuan dia 29 semua sekali. Semuanya ada dalam Quran. Saya sedang teroka dan saya sedang pilih ni, sedang nak masuk dalam komputer. Macam tuan-tuan dengar sikit tadi. Jadi tuan-tuan akan dengar ni sikit. Okey. Okey tuan-tuan. Boleh ikut saya ni? Okey, boleh tak ikut? Tuan Zaid Iskandar boleh ikut? Okey. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan saya ajar ya, sebab ada orang kata Ustaz laju sangat. Okey. Istifham, eja dia alif sin ta fa ha alif mim. Ru dia fahima. Fahima maksudnya faham. Istifham minta faham. Macam istighfar, minta ampun, itu ru dia. Okey, alat dia yang pertama amzah. Catat. Yang kedua ma. Yang ketiga hal. Yang keempat man. Yang kelima mata. Yang keenam aina. 7 kaifa. 8 kam. 9 ayu. Ya. Seterusnya ayyana. Anna. Amzah tu maknanya adakah. Ma, apakah? Ma rabbuka. Tuan-tuan. Ma rabbuka.
Bila kita mati besok dia tanya ma rabbuka. Tuan-tuan janganlah jawab ma istifham. Nanti kena gedut terus. Ma rabbuka. Jawab dia Rabbi Allah. Kalau dah pandai belajar nahwu saraf ni, Rabbi Allah. Okey. Yang ketiga, hal adakah. Man siapa. Mata bila. Aina di mana. Kaifa bagaimana. Kam berapa. Ayu mana satu. Ayana bila. Dan anna di mana jua. Okey, itu dia. Okey. Ni Umi kata insya-Allah faham sikit ustaz. Jangan mesti faham banyak. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Okey. Jadi tuan-tuan, sebagaimana nahyu dan amru, istifham juga ada Tuhan gunakan untuk tujuan hakikat, tujuan yang betul, yang benar. Dan ada dia tanya tu bukan tanya yang benar, tapi tanya macam sindir. Tanya yang bersifat balarah. Okey, bersifat balarah. Ya. Kalau dia tanya benda-benda yang benar, dia tak ada balarah. Seumpamanya contohnya, bila berlakunya Perang Dunia yang kedua, itu tak ada balarah. Sebab itu nak tahu jawapan bila berlaku Perang Dunia yang kedua. Okey. Bila awak dilahirkan. Bila awak dilahirkan, ya. Okey, bila ya. Lepas tu itu pertanyaan yang hakikat, yang tidak ada balarah. Abdul Halim, Assalamualaikum. Tupeng. Apa tupeng ni? Tube. Dengar tupeng apa? Oh, orang Kelantan ni. Tupeng dengar. Amboi. Tupeng dengar lah. Okey. Tak ada ngapa, kena bayar apa-apa. Dengar buku telinga je. Tupeng dengar. Allahu Akbar. Lepas belajar dengan ustaz, saya mengajar. Itu yang paling baik sekali. Ya. Maknanya orang yang paling baik dalam dunia ni orang belajar Quran dan mengajar balik. Jadi Dr. Haflah ni very good. You are very good. You are on the right track. Terus ajar. Tak faham, tanya tok guru. Tok guru pun tak faham, tanya bapa guru. Okey. Jadi seterusnya faedah-faedah yang bersifat balaghiah ni, ya, istifham yang bersifat balaghah ni, faedah dia adalah ada makna tersembunyi, ya, yang di luar daripada makna sebenar. Okey. Dan dia kata ada sebab-sebab kenapa ayat istifham balaghah ni dipakai. Kerana dia kata nak menarik perhatian orang yang mendengar tu supaya dia betul-betul faham. Dia betul-betul faham apa sebenarnya rahsia Allah Ta'ala tanya dia tu. Nanti ayat-ayat tu kita akan beritahukan. Jadi tujuan balaghiah, pertanyaan balaghah ni untuk menarik perhatian. Dia kata tanabbah as-sami'in, untuk menarik perhatian orang mendengar, ya, ila ma qala Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah cakap. Jadi kalau sekiranya faedah balaghiah tak faham juga, soalan yang bersifat balaghah tak faham juga, tak tahulah nak kata. Okey. Dia kata ada 12 makna, ya, Allah Taala tanya ni ada 12 ada 29. Yang pertama, kalau orang-orang itu ingkar, dia akan tanya soalan tertentu untuk orang ingkar. Yang pertama, ya. Kalau orang tu jenis ingkar, dia akan pakai soalan istifham ni untuk ingkar. Dan dia akan pakai daripada 11 tadi. Yang mana dia pakai? Yang mana dia pakai untuk orang ingkar? Jadi itu yang hebatnya kita nak tahu. Oh, untuk orang ingkar dia pakai hamzah. Macam dia kata antum ansya'tum sajarataha am nahnul khaliqun. Ini orang yang ingkar ni, yang tak nak sembahyang ni, dia kata adakah kamu yang menjadikan pokok-pokok ni ataupun aku yang jadikan? Jadi dia pakai hamzah. Hamzah ni untuk orang yang tak faham-faham, ingkar. Yang kedua, dia untuk nak taubih. Taubih ni ibarat kata macam sesuatu yang tidak baik. Kalau macam nak menghina tidak boleh. Maknanya taubih ni macam
lebih kata nak mempersendakan lah. Orang yang degil sangatnya, dia pakai ayat at-taubih ni. Umpamanya dia kata, saya tak tahu, umpamanya takut salah. Yang ketiga, untuk nak takrir ni untuk mengesahkan. Macam dia kata, hal adullukum ala tijaratin, nak ke kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang penting, yang untung, selamat di dunia dan di akhirat. Itu adalah takrir. Takrir tu bukan orang tak tahu, tapi nak mengesahkan supaya perniagaan yang maju di akhirat ni adalah perniagaan beriman dengan Allah. Okey. Seterusnya, yang keempat, kalau sekiranya Allah Ta'ala nak menunjukkan kehairanan tentang satu benda, dia pakai satu alat nama dia ma. Ma tu mana alangkah, boleh jadi mana apa, ya. Dan ada juga yang kelima, dia gunakan untuk itab, untuk tazkir. Tazkir ini untuk mengingat kembali. So saya tak dapat nak tunjuklah semua sekali, tuan-tuan, sebab kita nak pergi kepada pengajaran kita seterusnya. Yang 29 tu untuk nak menakutkan. Allah Ta'ala gunakan soalan untuk nak menakutkan, ya. Alhamdulillah. Sebab pengarang ni kata, memang tabiat manusia, kalau dia tidak boleh faham dengan bahasa betul, kemungkinan Tuhan beri dia bahasa sindir. Kalau sindir tak faham juga, dia bagi bahasa pertanyaan soreh, pertanyaan yang direct. Kalau pertanyaan direct tak faham juga, dia bagi dengan pertanyaan yang bersifat balaghah. Kalau yang balaghah tak faham juga, makna tandanya dia akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan nak ke orang yang tak faham ni, ya? Tuhan bagi begini tak faham, ya? Bagi duit tak nak belanja, bagi makanan tak nak belanja kat orang. Itu orang tak faham lah tu. Sebab itu dia kata orang yang tak pernah berbelanja tak akan dibelanja. Ingat tu, ya, orang yang tak suka berbelanja dan tidak akan menerima perbelanjaan orang lain. Ingat tu. Okey. Okey. So sekarang ni tuan-tuan, yang pertama tujuan soalan ini adalah untuk menyeru seseorang itu kepada tasywiq. Cuba tulis tasywiq. Ajar Rozani, ya. Tasywiq. Ya, tasywiq. Tasywiq ini nak mengambil perhatian seseorang itu untuk dekatkan dengan apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Tasywiq, ya, daripada syaqa, tasywiq, ya. Okey, ayat tasywiq ini surah As-Saff ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Surah As-Saff ayat 10. Wahai yang orang yang beriman, adakah dia pakai hal. Hal ini lebih kepada nak pujuk, ya. Nak beritahu kita semacam rahsia besar lah. Tasywiq ni untuk mendekatkan kita dengan Allah, ya. Aku nak tunjukkan kepada kamu suatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Iaitu perniagaan itu adalah beriman kepada Allah. Jadi tasywiq ini artinya ighrabu fi hazi tijar azimah. Menarik perhatian kita kepada perniagaan yang besar, iaitu beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, iaitu Allah Ta'ala membuat melalui tasywiq. Tasywiq itu untuk menarik minat kita, ya. Ya. Yang kedua, ayat yang kedua untuk menunjukkan penafian, ya. Dia untuk menunjukkan penafian, ya. Okey. Ya, yang kedua untuk menunjukkan penafian, ya, mana dia talabi istifham. Okey. Penafian, ya. Okey, untuk menunjukkan penafian, ya. Okey, kita lihat di sini. Okey,
Seperti Tuhan kata, qala wa man yaqnus min rahmati rabbih illa dhallun. Maknanya Al-Hijr ayat 56. Tuhan kata, sesiapa yang berputus asa daripada rahmat Allah, tidak lain dan tidak bukan ialah orang-orang yang sesat. Ad-dallun, iaitu orang-orang yang lari daripada kebenaran Allah. Itu adalah nafi. Dia gunakan man. Maksudnya orang yang sesat adalah orang-orang yang sebenarnya berputus asa dengan rahmat Allah. Okey, tuan-tuan ya. Okey, alhamdulillah. Seterusnya kita pergi kepada yang ketiga. Yang ketiga, okey. Okey, yang ketiga, okey, yang ketiga Tuhan kata, okey, ini yang kedua lagi. فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Ar-Rum ayat 29. Ya, Ar-Rum ayat 29 ya. Maka siapa yang mendapat petunjuk, ya, man adallallah, siapalah yang dapat petunjuk? Orang yang Allah Ta'ala telah sesatkan. Wa ma lahum min nasirin, dan tidaklah mereka daripada orang-orang yang mendapat pertolongan. Okey, man yahdi, siapa yang mendapat hidayah? Siapalah yang mendapat hidayah? Ya, orang-orang yang Allah Ta'ala sesatkan. Ini semacam perli ya. Siapa lagi yang dapat hidayah? Kalau Allah, apa lagi nak dapat hidayah kalau Allah telah sesatkan? Jadi kita kena baca begitu. Ar-Rum ayat 29 ya. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Doktor Ustaz Suru dah meninggal ke? Inna. Ustaz Suru tu sahabat baik saya. Ya, saya dah lama tinggal dia, dah 6 tahun saya tak jumpa dia. Ustaz Surul guru ini, guru Nahwu dan Saraf. Okey, saya harap dia masih ada lagi. Okey, tuan-tuan. Okey. Yang ketiga, Al-Fakhru. Al-Fakhru ni maknanya Allah Ta'ala gunakan soalan untuk nak bermegah-megah kehebatan dia. Dia gunakan ana, dia gunakan nahnu. Dia gunakan ana, nahnu. Umpamanya kalau dalam satu ayat Tuhan kata, siapa ana? Ya. Kalau tidak, Tuhan kamu. Macam tu lah kan. Man ana. Okay. Penafian ya. Maknanya dia gunakan al-fakhru tu untuk dia gunakan istifham, sama ada istifham alat man atau atau apa juga. Maksudnya itu dia katakan menunjukkan kemegahan. Okey. Lepas tu yang keempat, baik-baik ya, kita ada banyak lagi ni. Ni dah pukul 3. Okey. Yang keempat, dia menunjukkan hairan. Jadi bila Allah Ta'ala nak menunjukkan hairan, dia juga pakai ayat istifham. Tetapi alat apa yang dia pakai? Okey, kita tengok ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kerana Allah Ta'ala kata, istifham ni melalui soal jawab ni boleh memberi kesan yang sangat ajaib dan dahsyat kepada hamba-Ku yang mendengar. Kalau kita rasa kita tidak terkesan juga dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan istifham ta'ajub ini, maka sebab kita tak faham. Okey. Tuhan kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Okey ya. Bagaimana kamu semua kufur dengan Allah sedangkan dulu kamu mati? Aku hidupkan kamu. Ya, kemudian kamu mati balik. Aku hidupkan balik. 2 kali mati, 2 kali hidup. Kemudian kepadaku kamu kembali. Tak boleh pergi ke mana. Al-Baqarah ayat 28. Jadi di sini digunakan kaifa, bagaimana.
Jadi istifham dalam ayat ini adalah istifham yang memberi makna ta'ajub, heran. Ya, heran. Dan dia memberi makna taubih. Taubih itu makna Allah Ta'ala mencaci dia. Dia tak sedar diri ke? Dulu aku hidupkan kamu, kau matikan, hidup balik kau matikan, kau masih lagi tak nak percaya kepada aku. Ya, dan juga ya, inilah Tuhan kata orang-orang yang kufur dengan Allah, keadaan mereka itu dulu mati tak sedar diri, aku hidupkan. Lepas tu tak kasih padaku, kamu tak sedar diri. Tuhan kata amrun yang bari an ta'jabu minhu qabla ghairikum, sesuatu benda yang kau mesti rasa heran dengan sebab kejadian kamu. Dia katakan wa amrun yata'ajjabu minhu kullul uqala, yang ajaib di kalangan orang-orang yang berakal. Orang-orang yang degil dengan Allah ni, yang melawan perintah Allah ni, dia tak sedar ke dia akan mati. Dalam hidup mati, dua kali hidup, dua kali mati. Tak faham-faham lagi ya. Okey. Itu satu contoh ayat ta'ajub. Satu lagi contoh ayat ta'ajub, istifham ta'ajub. Tuan-tuan kena baca istifham ta'ajub. Ya, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Okey, Al-Baqarah ayat 44. Okey, Al-Baqarah ayat 44. Adakah dia pakai A, dia pakai hamzah nombor 1 pakai A ya. Hamzah tu. A tu hamzah ya. Adakah kamu semua menyuruh manusia buat baik dan kamu sendiri lupa akan diri kamu, sedangkan kamu membaca kitab? Apakah tidak kamu berfikir ramai orang-orang Quran baca tapi tak mau suruh manusia buat baik dan lupa pula diri dia. Quran baca, dah belajar bahasa Arab, dah belajar nahu, ustaz suruh like pun tak nak like, apa jadi ni? Ustaz suruh share pun tak nak share, apa jadi ni? Itu sama lah juga dengan ayat ni. Adakah kamu tak mau share, tak mau like, sedangkan kamu ni akan mati kepada Allah, dapat pahala? Jadi jangan takut, share ramai-ramai, like ramai-ramai supaya ramai orang dapat belajar. Okey, seterusnya kita pergi yang berapa ni? Yang kelima. Okey, yang kelima. Okey. Yang kelima dia kata at-ta'zim. At-ta'zim ni maknanya dia gunakan huruf istifham untuk menunjukkan Allah Ta'ala hebat. Okey. Sepertinya kalau dia kata man ana rabbukumul a'la. Siapa dia aku? Dia guna man. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kau yang maha tinggi. Man ana. Man itu maksudnya siapa? Jadi dia gunakan man. Ada banyak lagi, tuan-tuan. Kita seronok, tuan-tuan ya. Bila Allah Ta'ala ni nak besar diri. Manusia tak boleh bangga diri, tapi Allah boleh. Dia besar diri dengan diri dia, boleh guna dengan amri, dia boleh guna dengan talabi, dia boleh guna dengan istifhami, macam-macam dia boleh guna. Jadi kalau tuan-tuan mahir ni, ilmu ma'ani ni, mahir ni, Allahu Akbar. Saya tak tahulah. Tak, guru saya dia kata dia belajar ilmu ma'ani ni di Mekah, Ustaz. Di Mekah 12 tahun. Tuan-tuan baru 2 jam belajar. Nak banding dengan tak guru saya 12 tahun. 12 tahun belajar, lepas tu dapatlah mengajar di Masjidil Haram. 12 tahun ni. Jadi tuan-tuan belajar masa COVID je. Happy tak? Tak apalah tuan-tuan. Tuan-tuan ni Tuhan bagi hebat-hebatnya sebab Allah Ta'ala, orang lain COVID tak berjalan, tuan-tuan COVID dengar apa tu Ustaz Abdullah mengajar. Happy tak? Sudah dikongsi Ida Jaafar, sudah share Ustaz Ajar Zaini. Kongsi-kongsi ya. Ini bukan ada duit apa-apa ni, tak ada duit, tak ada. Ada orang kata Ustaz, marilah register Ustaz dekat YouTube. Nanti Ustaz boleh dapat duit, dapat apa, bagi nama saya register. Tak payahlah kata. Jadi duit akhirat lagi mahal pada duit dunia. Jangan kejar dunia. Kejar dunia, akhirat tak mari. Kita kejar akhirat, kepala ikan mari. Hebat tak? Okay. Itu gurau-gurau je. Ini belum makan lagi ni. Yang kelima, at-ta'zim. At-ta'zim tu dia gunakan ma, gunakan kaifa, gunakan man ya. Macam contoh ayat yang biasa, dia kata ma hazal qasru.
apalah kota ni. Ma tu maknanya takjub. Kaifa bunya hazil Madinah. Bagaimana bandar ini dibina? Bagaimana dibina? Siapa yang bina? Itu menunjukkan hebat. Bukan dia nak khabar, nak tanya siapa. Dia tak tahu siapa. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan puan, saya minta bersama-sama membaca Al-Fatihah kepada sahabat saya, Ustaz Surul yang berjuang untuk mengajar orang tanpa kira penat lelah. InsyaAllah. Ilaihil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga arwah diletakkan bersama-sama dengan orang beriman. Ya, insya-Allah. Okey. Seterusnya tuan-tuan puan, yang keenam. Nak habis dah ni. Yang keenam. Okey, yang keenam. Yang keenam, Allah Taala gunakan istifham ni untuk nak mengesahkan. This is to certify what happens. Apakah betul benda ni begini? Apakah betul, apakah tidak betul? Just to certify. Dia panggil ikrar, takrir, untuk mengesahkan. Okey? Seperti firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Dia pakai adakah tidak engkau dapati anak yatim, kau memberi perlindungan? Okey, wa wajadaka dhallan fahada. Engkau dapati orang yang sesat, engkau mengajar mereka. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Engkau dapati orang-orang yang susah, kau keluarga yang susah, kau mengkayakan dia. Tuan-tuan ya. Okey, ya tuan-tuan ya. Saya ingat cerita anak yatim ni. Sekali dia pejabat saya, ada seorang kerani, dia bawa budak perempuan duduk atas meja macam ni. Malu, takut dekat. Masa tu pejabat saya di Jalan Duta. Jadi saya tanyalah kerani tu, ini anak siapa ni? Dia kata anak yatim. Anak yatim tu Ustaz. Betul lah anak yatim. Saya pun berilah RM5. Lepas tu budak tu peganglah duit di meja. Datang seorang lagi, anak siapa tu Ustaz? Ni anak yatim. Dapatlah lagi RM1. Datang lagi, ramai datang, 3-4 orang datang. Anak siapa ni Ustaz? Anak yatim. Semua bagi RM1. Lepas makan, saya tengok budak perempuan tu duduk dekat ayah dia. Ni siapa anak ni? Tim. Anak saya. Sebenarnya anak yatim tu ayah dia nama yatim. Allahu Akbar. Tak apalah kata. Rezeki dia kan. Anak yatim tu ayah dia nama yatim, pegawai di pejabat saya dulu. Okey, itu jok-jok je, jangan salin. Okey, Tuhan kata lagi untuk nak mengesahkan takrir ya. Takrir ni ikrar, mengesahkan. Macam kita kata lakri chop ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nakhluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun wailun yawma idzin lil mukazzibin. Okey, alam, adakah tidak kami jadikan kamu daripada air yang hina? Ya, kadang-kadang kita tak tahu sebenarnya kejadian kita ni air apa. Okey. Saya terkejut jugalah dengan kematian Ustaz Surul ni. Ustaz Surul ni dia pernah jadi pengetua di sebuah sekolah di Labu ya. Saya jadi pengetua di sekolah asrama penuh, iaitu nama dia Semak Labu. Beberapa lama juga pengetua tu. Jadi dia datang singgah jumpa saya. Akhirnya dia kata, Ustaz, saya nak belajar juga pada Ustaz benda-benda macam ni kan, tentang bagaimana cara nak mengajar orang ni. Dia kata ilmu-ilmu ni dia mengajar tasawuf pun ada, surah pun ada, bahasa Arab pun ada. Lepas tu saya kata okey, Alhamdulillah. Lepas tu saya dengar dia dah meninggal, sedangkan dia muda pada saya. Dia muda sikit lagi pada saya. Muka dia pun muda, muka saya ni memang tua lagi. Muka dia lagi muda tapi awal lah meninggal ya. Tuan-tuan, itu jangan salin, itu memang untuk pengetahuan. Okey, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Itu surah apa?
Cari surah apa tu? Ya. Tidakkah Allah itu sebaik-baik hakim yang bijak? Dia guna A. Di situ dia tanya bukan untuk nak tahu, tanya untuk nak takrirkan, untuk nak mengesahkan bahawasanya Allah itulah sebaik-baik sebijak-bijak hakim. Okey. Seterusnya yang ketujuh. Okey. Yang ketujuh. Okey. Satu lagi ayat tuan-tuan. Ayat untuk yang keenam ni. Tuhan kata wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa asyhada 'alaihim 'ala anfusihim alastu bi rabbikum. Dia guna alastu, adakah aku ni tidak Tuhan kamu? Qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna 'an hadza ghafilin. Al-A'raf ayat 172. Maksudnya ketika Allah Ta'ala mengambil semua zuriat Nabi Adam ini, ya, dan awal-awal dulu, dan himpun di satu padang dan bertanyakan mereka sebelum mereka lahir, aku nak beritahu kamu, nak tanya kamu, adakah aku ni bukan Tuhan kamu? Kita jawab, ya betul kau Tuhanku. Tapi bila kita lahir ke dunia, kita melanggar perintah Allah. Jadi perkataan A tu memberi mana? Untuk mentakrirkan bahawa Allah Ta'ala ni dialah Tuhan. Okay? Yang ketujuh at-taubih. At-taubih ni maknanya untuk menghina, untuk mencaci. Allah Ta'ala pun caci. Kalau terlalu degil sangat, dia caci. Ya, at-taubih. At-taubih ni caci, ya. Taubih, menghinakan, mencacikan, ya. Okey, cuba tengok di sini at-taubih. Okey, surah Al-Baqarah ayat 85. Tuan-tuan ya, tuan-tuan mesti salin ni. Mesti ingat ni, Puan Hajar Rozaini, Puan Hajar Zulaiha, Hajar Fatimah, cuba salin-salin balik nama-nama ayat ni. Saya takut dia orang lupa. Ya, dia kata gini, ya. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Tuhan kata afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Adakah tidak betul? Adakah maka dengan batil? Maksud dia yang paling mudah, adakah tak betul? Ya, beriman dengan Allah ni, ya, dengan nikmat Allah ni, adakah itu tidak betul? Tapi Tuhan kata hum yakfurun. Mereka itu sebenarnya kufur. An-Nahlu. Okey, ayat okey. Takrir, ya, takrir, ya. Okey. Lepas tu yang kedua, wa yawma nahsyuruhum jami'a thumma naqulu lil ladzina asyraku ayna syurakaukum alladzina kuntum tazumun. Al-An'am ayat 22. Maksudnya, hari kami himpunkan mereka semua sekali. Kemudian kami kata kepada orang-orang yang syirik, ya, mana pemimpin-pemimpin kamu? Ya, yang kamu semua sangka mereka itu hebat. Jadi Tuhan ini tujuan untuk menghina mereka, ya. Okey. Okey. Dan seterusnya tuan-tuan. Okey. Yang ke-8, as-sukhriyatu wa tahakkum, untuk memperolokkan. Okay? Tuan-tuan kena ingat ni, ya. Catik balik dalam diary, beli buku mahal-mahal, catik ini ayat hukum Allah, sebab besok kita nak tinggalkan kepada anak cucu kita. Okey? Okey, macam Nabi Ibrahim, dia tanya kepada berhala-berhala ayah dia. Dia kata, ala ta'kulun, mu tak makan ke? Ala tashrabun, mu tak minum ke? Malakum la tantikun, apalah mu ni tak bercakap? Yang pertama dia guna ala ta'kulun, kamu tak makan ke? Yang kedua dia guna malakum la tantikun,
Apalah kamu ni? Kamu ni tak bercakap ke? Jadi dia gunakan, orang kata, untuk mengejek, untuk mencerca dan mencaci berhala. Okey, itu dia. Banyak lagi ayat lain. Yang ke-9, Okey, yang ke-9 untuk menunjukkan kekesalan. Yang ke-9 ni kesedihan. Okey, bila benda-benda sedih, Allah Ta'ala, bagaimana Allah Ta'ala nak gunakan benda-benda sedih ni? Apa dia alat istifham yang dia nak gunakan benda sedih ni? Okey, bagaimana? Yang boleh membawakan kepada penyesalan. Okey, macam kita kata dalam saya tak jumpa lagi ayat dalam bahasa Arab, ayat Quran. Tengok pengarah ni pun tak dapat nak cari ayat, ya. Nanti kita cari. Maksudnya dia kata bagi orang-orang yang kecewa hidupnya, ya, dia akan tanya bila dia dewasa, dia gagal dalam hidup, dia jadi orang yang susah, anak pun lari dan tak sebagainya tak ada. Dia kata, aina hayati, di manalah hidupku? Ya, aina auladi, di manalah anakku? Ya, aina syababi, di manakah pemudaku? Dia tanya. Dia dah menyesal dah. Sekarang ni dia sudah tua. Bila dia tua, dia menyesal. Aina syababi. Hilang, ya. Dia jadi macam kemaruk. Ya. Aina auladi, anak-anak pun tak ada. Aina zaujati, mana isteri pun lagi. Dah susahkan. Aina baiti, rumah pun dah kena jual. Jadi dia gunakan aina untuk menunjukkan penyesalan. Jadi tuan-tuan dan puan, kita nak cari ayat Quran. Kita sama-sama cari, ya. Hajar Zulaiha cari ayat Quran. Tonton Google Quran, Google program Quran tu, yang dalam Google tu, cari, tulis di sini ayat sedih. Dia akan keluar semua ayat sedih. Okay. Yang ke-10 dah nak habis lah. Yang ke-10 dia kata itab, ya. Ingatan. Ya, itab ini adalah ingatan yang berulang-ulang, ya. Itab, ya. Cacian, ya. Cacian, ya. Dia kata dia macam mencaci lah. Ya. Istifham. Okey, lebih kepada mencaci, ya. Sebab berlaku kesalahan yang berulang, jadi Allah Ta'ala guna ayat itab. Yashmalul lauma wal itab, cacian, ya. Seperti alam ya'ni lil ladzina amanu, surah Al-Hadid ayat 16. Tuan-tuan perlu, ya, catat nama surah ni. Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni ni, tidakkah sampai? Alam ya'ni ni, alam tu adakah tidak sampai waktu, bagi orang beriman untuk tundukkan hati mereka mengerti Allah dan apa yang turun daripada Allah kebenaran, dan mereka itu tidaklah menjadi orang-orang yang seperti orang yang diberi kitab sebelumnya, maka panjanglah mereka itu mereka itu berpanjangan di dalam kekerasan sehingga hati mereka menjadi keras, dan ramai di antara mereka yang fasik. Itu artinya itab, cacian, ya. Cacian. Dan seterusnya, tuan-tuan, yang ke-11 at-tahwil. Satu lagi, at-tahwil. At-tahwil ini maksudnya gerun, macam juga kita kata ad-didiyah. Dia bertanya soalan tapi benda menggerunkan. Tuan-tuan kalau tak faham, tak ada gerun langsung. Tak ada gerun langsung. Soalan ini untuk menggerunkan, menakutkan, iaitu at-tahwil wa takhwif. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan beli buku balaghah,
yang ada jual di kedai, tuan-tuan akan jumpa lah istifham dan tuan-tuan baca balik, barulah ngam. Oh, seronoknya baca kalau faham ya. Jadi tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan tahulah sekarang ni ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqatu mal-haqqatu wa ma adraka mal-haqqah. Kita baca macam tu sikit. Jadi ayat-ayat gerun ni ada lagu dia. Kena tanya orang lagu lah ya. Nanti kalau saya masuk orang lagu, nanti orang lagu tak boleh cari makan pula kan. Al-haqqah, kiamat. Apa tu kiamat? Kau tahu tak apa tu kiamat? Itu pertanyaan itu menggunakan ma dan wama dan ma lagi. Iaitu ma itu digunakan alat untuk menunjukkan gerun, takut. Okey. Lepas tu seterus lagi. Al-qari'atu mal-qari'atu wa ma adraka mal-qari'ah. Al-qari'ah ayat 1 hingga 3. Sama juga. Al-qari'ah pun mana kiamat juga. Al-qari'ah. Dia tak kata sumpah al-qari'atu mal-qari'atu wa ma adraka mal-qari'ah. Kalau orang tak faham, orang tak tahu, tak takut apa-apa pun. Sebab dia tak faham. Ini adalah ayat yang merupakan soalan daripada Allah untuk menakutkan kita. Kalau kita tak faham ini ayat menakutkan, ayat talabi yang menakutkan, maka kita tak ada apa-apa takut. Bacalah 10 kali Al-Qari'ah pun apa peduli, sebab tak faham. Jadi sekarang tuan-tuan ni faham ya. Tuan-tuan ingat ya, tadi saya sebut ada berapa ratus ayat semua. Ratus-ratus ayat ya daripada Balaghah ni. Jadi tuan-tuan belajar nahwu masih muda lagi. Saya sentuh Balaghah ni supaya tuan-tuan dapat ngam sekali ya. Oh begitu sebelum masuk ke ilmu tafsir. Ilmu tafsir nanti kalau kita tak ada Balaghah, kita tak boleh belajar sama sekali sebab-sebab turun ayat. Kerana segala sebab turun ayat itu ada sebabnya. Belum lagi kepada hadis. Hadis itu setiap ayat turun itu ada ratus-ratus hadis yang Nabi ucapkan untuk menerangkan keadaan ayat itu. Jadi kalau kita tak faham hadis, bagaimana kita nak mentafsir Al-Quran sedangkan hadis itu memberi tafsiran Al-Quran. Jadi bagaimana umat Islam nak maju? Ya, bagaimana umat Islam nak maju kalau sekiranya kita tidak faham Al-Quran? Salah satu daripada sebab kerajaan Granada di Spanyol jatuh pada tahun 600 tahun dari sekarang, 1499, kerana mereka meninggalkan Al-Quran. Mereka sudah mula lari daripada Al-Quran, lari daripada ilmu-ilmu nahwu dan saraf. Mereka sudah lari ya. Jadi akhirnya pada masa itu lahirlah imam nama dia Imam Sayuti dan 7-8 imam lagi untuk nak bangkitkan semula keadaan umat Islam. Sampai hari ini umat Islam tak bangkit-bangkit ya setelah kejatuhan Islam di Granada tahun 1500. Jadi hari ini kita sudah ada tahun 2020. Jadi 520 tahun dah kejatuhan Islam hari ini. Hari ini why not we come back to Islam? Hari ini di Italy sudah Islam, di Amerika sudah Islam. Bahasa Arab telah belajar di negara-negara Italy, Perancis dan sebagainya. Jadi tuan-tuan kena belajar betul-betul dengan saya ni. Kalau tidak saya pergi Italy, tinggal tuan-tuan. Nak tak? Ada orang kata ustaz pergi Italy pun ustaz boleh mengajar juga. Saya boleh dengar juga. Pandai betul dia orang ni. Hari ni sebab tu Nabi kata akhir zaman nanti negara-negara Eropah akan Islam. Nabi kata akan Islam. Nanti saya baca hadis, saya jumpa hadis akan Islam ya, dia kata Jadi itu salah satu daripada tanda kiamat. Kalau tuan-tuan pergi ke Turki, orang Turki kata kita ada saudara kembar kita iaitu Itali, Eropah Barat saudara kembar orang Turki yang tak sempat diislamkan. Jadi Turki sekarang ni sudah Islamkan. Okey tuan-tuan okey. Yang ke-12 at-tahdid wal wa'id. At-tahdid wal wa'id ini adalah untuk mengancam, ancaman. Allah Taala kalau dah tak dengar sangat, dia ancam kita dengan ayat. Dia ancam kita bukan dengan ayat, dengan soalan.
dengan istifham. Umpamanya dia kata apa? Alam nuhlikil awwalin summa nutbi'uhumul akhirin. Takkah kamu tahu aku telah hancurkan orang dulu? Jadi hari ni kena COVID-19. Tuan-tuan tahu tak? Sebelum COVID-19, berapa ratus ribu umat Islam dibunuh oleh askar-askar kafir, ya, di negara-negara Arab dan sebagainya, ya, di Libya, di Arab, di Israel, ramai bunuh mati. Ya, berapa ramai mati. Tapi sebelum tu berapa ramai mati orang Islam tu mati, ya, mati oleh musuh-musuh Islam. Jadi hari ni tuan-tuan, Allah Ta'ala uji kita. Alam nuhlikil awwalin. Adakah kamu sedar aku telah menghancurkan orang-orang dulu. Summa nutbi'uhumul akhirin. Orang sekarang pun aku hancur juga. Aku hantar askar bernama COVID-19. Apa sebab? Sebab kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ni di Amerika pun orang baca doa Islam. Okey, ya, di China pun ada orang Cina pergi ke surau masjid minta doa bersama. Sampai begitu sekali. Entah tidur, entah betul entah tidak, saya tarik balik kalau salah. Okey. Lepas tu dia kata ayat yang kedua surah Yunus ayat 102. Fahal yantaziruna illa misla ayyamil ladzina khalau min qablihim qul fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Surah Yunus ayat 102. Okey. Oh Allah, jangan pergi Itali Ustaz. COVID-19 teruk. Allahu Akbar. Ada ni Jazallah kata Ustaz, jangan pergi COVID-19. Betul lah tu. Stay here Ustaz, Masjidah Sulaiman. Kalau macam tu, kalau nak suruh Ustaz stay, like, share. Baru Ustaz tak tinggal Malaysia ni, tak pergi Itali. Okey. Okey Ustaz, ada seorang dah share Ustaz. Share banyak-banyak. Bukan untuk saya, untuk awak juga. Okey, adakah tidak kamu sedar kami telah fahal yantazirun, adakah mereka menunggu melainkan kecuali hari-hari yang mereka telah kehilangan daripada sebelum mereka. Katakan mereka, tunggulah, sesungguhnya aku bersama kamu orang-orang yang menunggu. Ini adalah ayat yang berkaitan dengan cacian, ya, ataupun kita kata tahdid ni artinya ancaman. Okey. Seterusnya yang akhir sekali tuan-tuan. Yang akhir saya kena habis juga ni, ya, hampir sejam, ya tuan-tuan, ya. Jarang sejam. Tapi kuliah saya selalunya 2 jam. 2 jam. Universiti dulu 3 jam. Jadi kali ini sejam. Saya harap cukup jam je. Tak apa. Untuk hari ini tuan-tuan, boleh ni kita teruskan satu lagi. Yang kedua, menunjukkan keingkaran. Bila manusia ingkar, Allah Ta'ala hantam ayat dia dengan ayat istifham. Istifham. Dia pakai apa? Dia pakai amzah. Amzah ni mana adakah? Ingat tuan-tuan, ayat perkataan istifham tu ada berapa alat dia? Oh ya, alhamdulillah, ini rekod lah. 11. Tapi amzah tu yang pertama, sebab amzah yang paling banyak pakai, ya. Dia pakai apa? Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Surah Al-A'raf ayat 191 and 192. Okey. Apa ni seremban ni? Seremban Ustaz. Apa ni doktor seremban Ustaz ni? Okey. Mereka kata, adakah mereka syirik dengan apa yang tidak dijadikan sesuatu walaupun mereka itu dijadikan? Maknanya, apakah kita ni menyembah orang Tuhan yang tak menjadikan kita? Ya? Sedangkan mereka itu dijadikan. Wala yastati'una lahum darran. Tak boleh lagi lah mereka dia buat mudarat. Wala anfusahum yansuru. Mereka ni tak boleh tolong lagi, Tuhan kata. Tak boleh tolong lagi. Mereka ni tak boleh lagi tolong. Dan diri mereka pun tak boleh tolong lagi. Itu artinya Tuhan marah sangatlah, ingkar sangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekianlah tuan-tuan. Kita bersyukur pada Allah kerana tuan-tuan semat bersama dengan saya. Alhamdulillah. Really 1 hour, ya. Really 1 hour.
Dan tuan-tuan, saya doakan tuan-tuan supaya sabar. Fasbir sabran jamila. Sabar itu indah. Fasbir kama sabar ulul azmi. Sabarlah seperti sabarnya pada ulul azmi. Dan tuan-tuan, jarang mendapat benda susah kan. Tapi kalau hari ni susah, sabarlah sehebat-hebatnya tuan-tuan, sabar. Ya. Jangan makan banyak-banyak. COVID-19 ni duit simpan tuan-tuan ya. Duit simpan, takut nanti COVID kita berterusan. Kita tak tahu. Jangan banyak sangat berbelanja. Jangan kurangkan sikit makan. Alhamdulillah bulan puasa nanti sampai tak lama lagi. Okey, saya doakan tuan-tuan akan teruskan pengajian ni. Jadi petang ni ada satu tajuk baru yang saya nak bagi tuan-tuan. Saya buat rakaman sebab ni datang duduk Seremban Ustaz. Allah Akbar. Saya dulu duduk Seremban tapi sekarang dah pindah KL. Okey. Okey. Saya akan tu pukul 5.30 sebab saya nak kejar sukatan. Takut bulan puasa kita letih. Pukul 5.30 petang ya. Tuan-tuan siapa yang ada kemampuan dengarlah. Siapa yang tak ada rakamlah. Nanti ini ada rakaman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qutri unsa wa dhakara. Rabbana waffiqna waffiqkum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya ulama nukhza bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un وقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you at 5:30 or 5:30 insyaAllah.